Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa khabar semua? Nahnu bi khair. Walhamdulillah. Suara saya jelas tak ada bunyi Kuat, kuat. mainan? Okey eh? Wadih, wadih. Alhamdulillah, tak ada bunyi mainan eh? Tak ada, tak ada. Okey. Okey, baik. Alright. Kalau ada gangguan bagi tahu dari pihak saya cuba usahakan untuk pelankan gangguannya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan niat belajar dulu. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Aku niatkan untuk belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, mengambil manfaat dan memberi manfaat, mengambil faedah dan memberi faedah, berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk, menunjuk ke arah kebaikan, menuntut dan mencari keredaan Allah, mendekatkan diri dan mendapatkan balasan darinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من يفقهوا أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واسعا. آمين آمين يا رب العالمين آمين. Baik, insyaAllah saya akan perkenalkan dulu kelas ini kerana saya nampak ada beberapa nama yang baru ya. Tapi tak mengapa. Okey, jadi saya bagi tahulah kalau dalam kelas bahasa Arab yang saya kendalikan, kebanyakan masanya saya akan menanyakan soalan atau meminta yang hadir untuk bacakan slide lah. Okay. Jadi kalau yang tidak dapat bersuara, boleh tulis saja di chat ya. Tak ada masalah. Kalau yang mungkin lebih selesa mendengar kerana baru join pun tidak apa, boleh tuliskan di chat. Tapi kalau tidak tulis, kemungkinan besar saya akan panggil lah. Tapi kalau boleh nak cuba untuk bacakan slide ataupun menjawab soalan dan tidak masalah, tidak perlu chat lah. Okay? Alright, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan seperti biasa daripada bab 1. Jadi saya gunakan buku Nahu Mudah ya. Buku Nahu Mudah yang dituliskan oleh Muhammad Zul Hisham bin Mustafa dan Ustaz Zairul bin Mak Zain lah. Dia buku ini. Mungkin tak jelas sangat. Tapi ini lah gambarnya. Buku Nahu Mudah ini boleh didapati di Shopee. Bayarannya $15 tak silap saya. Ataupun boleh minta pihak admin Halaqah Zahratul Naim untuk orderkan lah. Okay, baik. Bismillah. Jadi bab Nahu Mudah ini, bab satunya kita akan tengok setiap kali kelas saya akan sentiasa ulang semula bab satu lah. Okay, baik. Jadi kita akan belajar seperti biasa adalah pembahagian kalimat. Okay. Pembahagian kalimat ini bermakna setiap perkataan ataupun kalimah yang kita jumpa di dalam bahasa Arab, tidak kira teks
ataupun kita dengar dalam Quran sendiri semuanya bahasa Arab. Setiap perkataan itu kita boleh bahagikan antara tiga lah kategorinya, iaitu yang pertama adalah, siapa mau beritahu yang pertama? Kategori pertama, pembahagian perkataan bahasa Arab. Nombor satu adalah isim. Baik. Yang kedua adalah فاعل fi'il. فعل Yes. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga adalah harf. حرف Yes. Okey. Baik. Jadi ada tiga sahaja kategori perkataan. Jadi senanglah. Kalau bukan yang ni, kita dah confirm tahu, oh ni memang bukan isim ni. Jadi kita ada dua je lagi option, antara harf ataupun fi'il. Dia tidak boleh dua-dua sekaligus. Mesti salah satu saja daripadanya. Okey, baik. Okey. Baik, jadi ini adalah kategori yang pertama, bahagian yang pertama dalam pembahagian kalimah, iaitu isim. Okey. Alright. Iaitu uh, isim. Bacaannya isim lah. Ah, kita matikan saja mimnya tu. Alright. Jadi kalau perkataan itu menunjukkan ianya manusia, binatang, cuaca, benda yang tak bernyawa, tempat, sifat, kata isyarat, semua-semua ni adalah isim. So isim ni in a simpler form, it is noun lah, kata nama. Tapi bukan sahaja kata nama lah, dia adalah kata nama dan adjektif. Okey, jadi dia ada lebih banyak sikit berbanding bahasa Melayu dan bahasa Inggeris lah. Okey, so ini semua adalah di bawah kategori isim. So setiap kali kita nampak perkataan tu menunjukkan ianya manusia, seperti penjual, maka ia adalah isim. Okey, perkataan penjual itu ataupun tajir dalam bahasa Arab. Okey, baik. Jadi saya akan minta salah seorang untuk bacakannya. Bacakan saja slide-nya. Sebentar. Okey, baik. Saya nak minta Puan Nursimah boleh bersuara? Boleh Ustazah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Saya kita mulakan. boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Isim, hmm? makna perkataan yang menunjukkan manusia. Yes, penjual dari bahasa Arab. Penjual itu. باؤون باؤون Baik pun boleh. Betul. Boleh Puan Anissa. Tajir ataupun baik lah. Saya tulis dua-dua. Hmm, Al-ba. Yes. Jadi dua-dua ini boleh digunakan untuk menunjukkan ianya uh, penjual lah. Yes. Okey. Baik. Binatang, semut. Mhm. Yes. Semut dalam bahasa Arab. Apa dia? نحمل Namlun. نملك Yes. أملك Correct. Namlun. Seterusnya. Cuaca, musim luruh. Yes. Musim nurul dalam bahasa Arabnya. Al-Kharuf. Okay. Okay. Benda yang tidak bernyawa atau barang, meja. Meja dalam bahasa Arab. Apa je? مكتب Hmm. مكتب atau tawil boleh. Yes. Correct. Kita Maaf bukan khuruf Khorif. Sebab khuruf tu kambing. Saya pun terbalik tadi. Kambing hidup. Al-Kharif. Yes. Al-Kharif. Ini adalah autumn ataupun musim nurul lah. Jadi meja maktabun. Sekejap ya. Maktabun. Kemudian okey. Tempat perpustakaan. ini nak dekat sama dengan meja tadi. Mak. Maktab. Ustazah, Yes, maktab. maktabah. Maktab. Dia ada ta marbutoh dekat hujung. Okey. Ataupun nak lagi satu khizanah lah. Khizanah juga boleh menjadi makna perpustakaan atau tempat menyimpan buku lah. Baik, yang terakhir sekali. Sifat tinggi. Yes, tinggi. Okey. Sekejap ya. Anak saya nak makan dah. Okey.
Okey. Tinggi dalam bahasa Arab adalah Ali. Okey. Ali. Tinggi. Alright. Dekat sini kita dah belajar lah macam mana kita nak tahu perkataan ini semua adalah isim. Contoh perkataannya adalah tajir. Contoh kita jumpalah perkataan tajir ni di dalam artikel. Tajir. Kemudian kita fikir, tajir ni, ini isim ke fi'il ataupun harf? Macam mana kita tahu ianya adalah isim? Apa clue dia? Nak baca Ustazah, teruskan. Yes, alif lam di Depan. hadapan ni. Seperti inilah tandanya ni. Jadi isim ini dia ada clue-cluenya lah. Yang paling senang kita nak identify adalah isim kerana dia ada cluenya, iaitu yang pertama alif lam di hadapan. Jadi bila ada alif lam di hadapan tidak boleh dia ada tanwin. So dia salah satulah. Antara dia ada alif lam ataupun dia ada tanwin. Kalau contoh dia tidak ada alif lam untuk perkataan tajir, kita nak jadikan tajir ni satu perkataan yang umum lah, general, bukan spesifik penjual. Mana-mana penjual. Kita nak eja dia macam mana? Macam mana bacaan dia? Daripada at-tajir jadi Tajirun. tajirun. Yes. Tajirun. Okey. Lain bunyinya dengan at-tajir. Jadi at kita bunyi a dekat hadapannya. Kita boleh kenal pasti dia ada alif lam. Tapi kalau kita tak dengar bunyi a di hadapan atau kita tengok tidak ada alif lam di hadapan, maka bacaan dia tajir sahajalah. Okey, tajirun lah. Tajirun. Kalau matikan jadi tajir juga. Jadi yang bezakan untuk yang mendengar bukan yang membaca adalah bunyi a di hadapan. At-tajir dengan tajir. Ini kalau mati belakang dia. Jadi kalau dengar at-tajir, maka memang kita dengar ada a, maksudnya ada alif lam. Okey. Baik. Seterusnya Puan Nosima boleh bacakan tanda ketiga Okey. untuk isim. Okey. Tanda isim yang ketiga, ta marbuta di belakang. Yes, ta marbutah di Mama, belakang. di belakang. Contohnya, Yang contohnya hizanatun. yes, khizanatun. Lagi satu, Maktabatun. yes. Jadi kedua-duanya ada ta marbutah di belakang. Okey. Jadi kita tengok balik. Ta marbutah ni untuk setengah perkataan memang dia ada. Contohnya perkataan yang bukan tidak berakal lah, senang kata. Maknanya kalau perkataan tu berakal seperti penjual tadi. Penjual tu orang kan, maka dia ada akal. Kalau kita nak tukarkan daripada masculine, daripada penjual lelaki kepada penjual perempuan, juga kita tambahkan ta marbutah. Jadi tajir tadi penjual lelaki, kalau kita nak tukarkan jadi penjual perempuan menjadi Tajirun. okey. At-tajiratu. Yes. At-tajiratu sebab dia akan bunyikan ta tu, ataupun kita nak matikan at-tajirah. Okey, at-tajirah. Saya tambah ta dekat sini. Ataupun tajirah kalau tidak ada alif lam di hadapan. Ra itu barisnya tukar jadi atas. Ini kalau yang berakal. Bila manusia tu kita nak tukarkan daripada lelaki ke perempuan, penjual lelaki ke penjual perempuan, tambahkan sahaja ta marbutah. Baik, kalau macam perpustakaan ini, adakah kita boleh senang-senang buang ta ataupun tambahkan tanya? Tak boleh. Tidak boleh sebab dia jadi lain maknanya. Contohnya meja maktabun. Bila kita tambah ta di belakang dia jadi perpustakaan. Yes, maktab meja, maktabah perpustakaan. Ini kerana ianya benda yang tidak berakal, okey? Jadi dia penambahan ta tu menjadikan dia tukar maksud sekali. Tapi yang kita kena ingat dalam bahasa Arab ini ada perkataan yang memang dia female dalam pandangan orang Arab. Kita tidak boleh suka-suka tukarkan dia jadi male kecuali dia itu orang, binatang,
Okey. Jadi boleh tukarlah jantan betina, perempuan lelaki. Tapi kalau benda, kita tidak boleh tukarkan jantinanya. Kita kena ikut apa yang orang Arab gunakan. Kalau dia kata maktabun ni agak-agaknya lelaki ke perempuan? Maskulin atau feminin? Muzakkar Masculine. atau muannas? Yes. Muannas. Kenapa kita tahu dia muzakkar? Muzakkar. Tak ada tamar buta. Yes, dia tidak ada tamar butoh. Jadi, meja untuk orang Arab adalah sesuatu yang maskulin ataupun kata jantan pelik eh. Ah, so kita kena ingat, hafal lah. Kita tidak boleh senang-senang cakap meja dalam bahasa Arab ni panas perempuan, tak boleh. Kita kena tengok. Oh, maktabun ni tidak ada tamar butoh. Ia adalah muzakkar. Okey, tak apa. Nanti kita masuk lagi mendalam dalam bab 2 nantilah insya-Allah. Baik, kita teruskan. Yang terakhir sekali, tanda untuk isim. Tanda isim yang keempat berbaris bawah kerana sebelumnya harfu jar. Yes, betul Ya. Puan Nasir. Tanda, Contohnya, Bu. contoh ala maktabi. Betul. Masya Allah, Puan Nasima. Betul, tepat sekali. Alamat tabi ataupun kita boleh spesifikkan meja itu alal maktabi. Yes. Okay. Di atas meja yang itulah, on top of the table. Baik. Jadi perkataan yang dapat menerima uh, berbaris bawah selepas huruf jar ini, confirm perkataan itu adalah isim. Okey. Jadi betul lah. Okey, baik. Saya teruskan. Ini adalah bahagian pertama dalam perkataan bahasa Arab, iaitu isim. Isim ni list dia, senarai dia sangat exhaustive. Memang banyak contohnya. Jadi every week kita akan cuba uh, tengok contoh yang beberapa lah. Tak mungkin lah boleh bagi semua contoh isim dalam satu hari. Tapi kalau perempuan rajin membaca, rajin join kelas, insya-Allah dapat jugalah dalam 50 perkataan isim pun possible. Okay? Jadi ini adalah tanda-tandanya dan ini pula adalah makna yang isim tu boleh jadilah antara ianya manusia ke, binatang ke, cuaca ke, benda tak bernyawa ke, tempat ke, sifat ke, macam-macam lagi list je sebenarnya. Baik. Okey. Seterusnya adalah pembahagian perkataan yang kedua iaitu harf. Okey, baik. Saya nak minta Puan Zalina boleh bacakan harf itu dari segi makna apa dia? Okey. Saya Ustazah, perkataan yang tidak masuk akal melainkan ada perkataan selepasnya. Yes, ini adalah makna untuk harf. Jadi perkataan-perkataan harf ni semua tidak masuk akal. Dia kena ada sesuatu di sebelahnya. Okey, tanda dia ada tak Puan Zalina? Ada tak clue untuk harf ni? Uh, ini min ila. Tanda. Tanda harf ni ada tak? Oh, tiada. Yes. Perlu Jadi dihafal. isim tadi ada kan? Ada 4 tanda kan? Ada. Alif lam, tanwin di belakang, ta marbutah di belakang, berterima baris bawah sebab sebelumnya huruf jar. Tapi harf tidak ada tanda. Macam isim tadi. Dia tak ada clue lah. Kita kena hafal. Perlu hafal. Okey, ini adalah salah satu senarai harf, iaitu harfun jar yang kita boleh usahakan untuk hafal. Baik. Boleh bacakan Puan Zalina? Senarai harfun jar. Okey, senarai harfu jar daripada itu min ila kepada an. Ana, is it? An or An, anas? ala. An. An ala fi bi kali. Yes. Jadi 8 perkataan ini adalah harfun jar. Ya Allah. Baik. Bila dia harfun jar, maka dia perkataan selepas dia mesti berbaris bawah lah dan perkataan selepas dia mesti isim. Okay? Yang tadi isim kita belajar tu. Dia tak boleh harfun jar, selepas dia pun harfun jar. Min ila. Tidak boleh. Dia kena min dan isim. Okay? Baik. Terima kasih Puan Zalina. Kita teruskan kepada bahagian
fi'il lah terakhir sekali. Okey. Saya nak minta Puan Sarbia boleh bacakan bahagian fi'il pula. Bahagian ketiga. Boleh, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makna fi'il mengekspresikan perbuatan. Masa lampau seperti telah menggosok. Contoh. Gosok dalam bahasa Arab adalah kawa. Okay? Kawa. Kawa. Sekejap ni. Ya. Saya boleh pakai untuk. Okey. Kawa. Baik. Seterusnya. Masa kini dan masa akan datang seperti sedang menggosok atau akan menggosok. Yes. So, kawa. Kalau dia punya fi'il mudhari' ataupun perlakuan yang sedang, ia akan jadi yakwi. Okey? Kawa, yakwi. Yakwi. Okey, baik. Seterusnya, gosoklah. Mengarah atau meniru gosoklah. Gosok. Yes. Ikwi. 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 Okey? Yes. Maaf kenapa dia tak menulis ni? Okey. Ikwi. Jadi pendek sajalah. Dia nak contohnya mak dia suruh anak perempuan dia gosok. Ikwi. Marah. Macam gitu. Okey. Jadi apakah tanda-tanda fi'il? Dan perkataan telah akan di hadapan. Yes. So dia akan ada qad, Qad, kawa, saufa, yakwi, sayakwi, macam gitu. Okay. So bila ada qad di hadapan, memang confirm selepas perkataan qad itu adalah fi'il. Selepas perkataan saufa adalah confirm fi'il. Tak perlu check dah ni isim ke ni harf ke, tak perlu. Kita dah tahu dah clue dia. Macam clue ataupun tanda isim tadi. Kalau ada alif lam, tidak mungkin dia harf, tidak mungkin dia fi'il. Mesti isim sahaja. Kalau clue untuk fi'il pula, kalau ada qad, selepas dia mesti fi'il. Okey? Macam gitu. So ada beberapa clue lah untuk kita mudah nak tahu mana satu isim, fi'il ataupun harf. Okay, baik. Ada soalan tak setakat ni? Sebelum saya pergi ke seterusnya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kepada bab 2 lah. Okey, kenapa saya tak gunakan buku? Kerana kelas-kelas sebelum ni saya dah ada gunakan buku lah. Kita dah pun siapkan latihan bab 1 dan bab 2. Jadi ini hanyalah revision. Kita revise balik. Okey. Baik, jadi bab 2 dalam buku Nahwu Mudah ini adalah mu'annas dan muzakkar. Mu'annas adalah feminin atau maskulin? Feminin. Feminin, yes. Feminin lah. Female dengan male lah, feminin. Baik, muzakkar pula adalah Male. maskulin ataupun male. Dua-dua boleh. Maskulin. Ambil tisu tu saya. Okey, jadi kenapa kita kena tahu dalam bahasa Arab ni ada feminin dan male, maskulin? Sebab semua perkataan, semua isim dalam bahasa Arab dia adalah feminin atau maskulin. Walaupun ia benda yang tidak bernyawa. Kalau dalam bahasa Melayu kita hanya tahu orang saja ataupun binatang ada jantina, orang ada jantina. Tetapi kalau dalam bahasa Arab benda yang tak bernyawa pun ada jantina. Semua yang kita listkan tadilah. Cuaca pun ada jantina. Ya, ini dalam bahasa Arab. Uniquely lah, keunikan bahasa Arab adalah bahasa gender. Jadi, setiap isim, noun dan adjektif dia ada gender dia. Baik, apa kepentingannya? Kerana dalam bahasa Arab kita ada konsep seragam. Okey. Seragam ni maknanya kalau kita nak gunakan perkataan yang maskulin itu, maka semua benda yang merujuk kepadanya perlu ikut maskulin. Kalau feminin, kena ikut feminin. Contoh di sini saya letakkan ni sebagai latihan. Kita semua boleh cubalah. Iaitu hadha dan hadhihi. Apa makna hadha dan hadhihi ni? Ini. Ini, yes, this. Okay, ini.
Baik. Mana satu ini untuk muzakkar, masculine? هذا هذا Yes, so hadha is muzakkar مذكر. untuk barang, untuk menunjukkan benda yang muzakkar, masculine. Baik, kalau femininnya, muannasnya adalah هذه hadihi. Baik. Sekarang ada 9 perkataan yang mana semuanya isim. Macam mana saya tahu semuanya isim? Apa clue dia? Belakangnya ada تنوين Ya, tanwin. تنوين belakangnya semua saya letak tanwin. Saya saja. Okay? Boleh, Haris. Baik. Jadi semua ni adalah isim, maka semua ini adalah muannas dan muzakkarnya. Mesti ada. Jadi kita yang kena uh, bezakan. bezakan mana satu muzakkar, mana satu muannas. Terima kasih Puan Anissa. Baik. Jadi yang pertama sekali, perkataan muallimun, guru. Puan Anissa nak cuba, is it hadha muallimun ataupun hadhihi muallimun? هذا معلم. Macam mana Puan Anissa tahu? Betul? Pasal dia dia tidak ada tamabuta di akhir. Yes, dan tidak ada tanda-tanda muannas yang lain kan? Yang kita sudah belajar dalam bab 2 lah. Baik. So, ni kena letak hadha muallimun. Kalau kita letak hadhihi muallimun, yang bermaksud ini juga, kita akan salah sebab hadhihi ini untuk perempuan. Muallimun ini pula lelaki. Jadi kena ikut gender yang betul. Hadha muallimun. Okey, hadha pun lelaki, muallimun pun lelaki. Okey, terima kasih Puan Anissa. Puan Zalina nak teruskan? Okay. هذا كهذه يا أستاذ. Tengok kitabun. Oh, okay. Kita second word. Okay. Kitabun is also هذا. Yes, hadha kitabun. هذا كتاب. Yes. Kalau saya kata nak tambah tamar butoh kat belakang, boleh ke? Maksud Ustazah kitabatun, is it? Tak boleh dia tak jadi makna buku. Tapi ada Ya. perkataan kitabatun ni, kitabah. Dia jadi kitabah. tulisan, yes. Oh, tulisan. Dia tak jadi buku dah, dia jadi tulisan. So the meaning terus change lah. But wujudlah perkataan hadihi kitabatun. But now we are talking about kitabun yang bermaksud buku. Buku. Correct. Ianya masculine. Buku dalam bahasa Arab adalah benda yang masculine. Benda yang muzakkar. Terima kasih Puan Zalina. Kita teruskan. Puan Nosima boleh? Qalamun. Ustazah, hadha qalamun. Yes, hadha qalamun juga betul. Muzakkar dan muzakkar. Baik. Puan Salbiah boleh teruskan. Baqaratun. Baqaratun also muzakkar. Okey, tengok balik. Ada tanda Hadza. muannas tak? Dekat perkataan baqaratun. Tak ada. Ada ta marbutah di ujung? Betul. Baqaratun. Hazihi baqaratun. Yes, hadhihi baqaratun. Betul Puan Salbiah. Bila kita nampak ada ta marbutah ni, dia antara boleh jadi gini ataupun gini bila dia bulat tu, maksudnya dia tidak sambung dengan huruf sebelumnya lah. That's why dia bulat. Tapi bila dia jadi macam ni, bila dia bersambung. Tapi dua-dua adalah ta marbutah. Satu bersambung dan satu tak bersambung. Bila ada ta marbutah di hujung, dia automatik jadi mu'annas. Jadi kita kena guna ini yang untuk mu'annas. Hadhihi. Okey. Baik. Terima kasih Puan Salbiah. Teruskan. Okey. Puan Al-Mahira boleh nak cuba? Dirasah. boleh Ustazah. Okey. Hadihi darisatun. Oh, darisah. Maaf. Okey. Hadhihi darisatun. Ya, betul. Darisah ini maknanya pelajar perempuan atau lelaki? Perempuan. Yes, pelajar perempuan. So, a female student is darisa, talibah, tilmizah. Semua boleh lah. Semuanya guna hadihi. Okey, seterusnya Puan Aziza, Ustazah. Paling senang lah. Ustazah, Ustazatun Hadi atau hadha? hazihi. Hazihi Yes. ustazatun.
Correct. Hadi Nah, ustazah. ada tar marbutah di belakang huruf Ya, A. betul. Yes. Jadi perkataan ustaz dengan ustazah ni paling senang untuk kita ingat lah. Sebab kita orang Melayu pun guna ustaz untuk lelaki, ustazah untuk perempuan. Jadi kita automatik letakkan kepala ada zah, ah. Di belakang itu adalah muannas. Macam ustazah. Okey, terima kasih Puan Azizah. Puan Alimah nak cuba kursiyun. Puan Alimah nak cuba. Saya suara tak boleh saya batuk Ustazah. Okey, tak apa, tak ada masalah. Tak masalah Puan. Okey, tak apa. Kita ambil balik Puan Anisah semula lah. Terima kasih. Kursiyun. Hadza. Yes, hada Tak ada kursiyun. ta marbutah di ujungnya. Correct. Jadi kerusi dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang masculine. Ini. Okey, seterusnya. Puan Zalina. Ya, Ustaz. Boleh Puan Zalina? Okey, tak apa. Puan Nosimah boleh? Boleh Ustazah insyaAllah. Hazihi sa'atun. Yes. Jadi sa'ah ni jam. Okey. Kita kena guna Okey. hadhihi. Puan Zalina boleh dah. Okey, sorry. Ya. Yang terakhir sekali lah. Yang terakhir is hadza yadun. Okey. Yadun ni maknanya tangan. Tangan. Ingat tak balik? Ya, subhanallah ya. Hadhihi. Yang Yes. muannas. Kenapa Puan Zalina cakap mu'annas? Tak ada tamar buta kat ujung. Berapa perkataan atau yang apa? Subhanallah. Body Pair. parts. Yes. Anggota badan yang berpasangan. Pasangan. Yes. Betul lah Puan Zalina. Bila Puan Zalina perasan je tangan, terus Puan Zalina automatik tahu dah. It's Yes. pair. It is mu'annas. Walaupun dia tidak ada tamar buta. Okey. Yadun. Yes. Hadihi yadun Baik, terima kasih Puan Zalina. Okey. Ni sudah tamatlah revision kita untuk bab 1 dan bab 2. Okey, ada apa soalan tak? So far tak ada. Tak ada Okey. Baik, saya akan kongsikan pula bab 3 dari buku Nahwu Mudah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Ini yang kita sambung kelas sebelumnya, iaitu kita belajar al-mufrad wal muthanna wal jama'. Okey, wal jamu'. Bolehlah wal jama', bunyi jama' jugalah. Okey, al-mufrad ni maknanya satu. Betul tak? Betul. Musanna berapa? Dua. Dua. Jama'? Tiga teratas. Daripada dua. Tiga dan lebih. Yes, 3 dan ke atas. Correct. Mufrad ni maknanya benda tu ada satu. Okey? Jadi kita tengoklah contoh dia. Jom. Kita tengok contohnya. Dekat sini ditulis darisun. Darisun ni pelajar lelaki maknanya. Okey? Berapa dekat situ? Satu sahaja. Macam mana kita tahu dia satu je? Sebab dia sebab dia tidak ada tanda dua ataupun tanda ramai. Okey, dia tidak ada tanda musanna, dia tidak ada tanda jamak. Okey? Dan kita pun dah hafal dari suni satu orang. Okey? Baik. Kalau kita nak jadikan ada 2 student lelaki, tak nak satu dah, nak 2. Kita kena tambah apa? Alif Alif nun. nun. Alif nun di belakang. Okey? Bila nak jadikan 2 saja nilai dia, kuantiti dia nak tukar jadi 2, tambah aja alif nun. Senang je. Tak ada nak tambah benda-benda lain. Alif nun ataupun ya nun. Okey? So it's very easy to spot lah. Dari sani. Daripada dari sun, jadi dari sani. Okey. Dan kalau jamak, kalau 3 pelajar ataupun 4, 5, 6, tak tahu berapa banyak sebab dia tak specify. Kalau yang mufrad kita tahu memang 1. Kalau musanna kita tahu 2. Tapi bila jamak je kita dah tak boleh nak agak. How many is it? Okay. So tanda jamaknya adalah
wawnun. Okey, hari ni baru kita belajar tanda jamak. Salah satu tanda jamak, saya ulang balik ya. Salah satu tanda jamak untuk ramaikan bilangan lelaki adalah wawnun. Okey, jadi darisun, darisani, dari Suna. Okey, jom kita cuba yang lain. Boleh tak? Kita cuba perkataan lain sebab saya nak biasakan puan-puan dengan ulang dari sun, dari sani tambah alif nun, dari suna tambah waw nun. Okey, sekarang kita guna perkataan cikgu lah. Kita belajar tadi muallimun. Muallimun. Okey, kalau kita nak jadi dua guru lelaki macam mana tambah alif nun? Mu'alimani. Okey, betul. Muallimani. Alright, sekarang kita nak jadikan 3 ke atas. Ada ramai sangat cikgu. Tambah waw nun. Okey, Muna. yes, muallimuna. Macam itulah. Okey. So, perkataan muallimun ni jadi muallimani tunjukkan berapa? Kalau saya cakap muallimani, kita dah automatik dalam kepala tahu dia ada dua. Sebab apa? Sebab ada bunyi a ni dekat hujung. Okey? And then kita dengar bunyi muallimuna, kita dengar bunyi una pula di belakang. Automatik kita tahu ada banyak. Okey? Bukan dua, bukan satu tapi ramai. Boleh? Okey, tak apa. Kita tengok yang lain pula. Perkataan lain pula. Kita ambil perkataan. Maaf kecil pula dulu kat sini. Kita lihat kat bawah ni. Okay, kita masih dalam perubahan untuk lelaki Perempuan ni lain pula. Baik, kita ambil talibun lah. Tak boleh. Kita ambil mudaris. Okay, mudaris. Mudaris ni juga cikgu. Mudarisun. Okay. Ni guru lelaki perempuan. Lelaki. Kalau perempuan mudarisah. Betul. Ada tah. Kan pernah dengar tak mudarisah? Benar. Yes. So dia merujuk pada perempuan lah. Dia- Okay. Saya nak tanya Puan Zalina. Mudarisun is how many teachers? Berapa cikgu? Satu mufrad. Satu. Satu, yes, mufrad. Betul. Kalau saya nak tukarkan kepada dua cikgu. Dua mudarrisani. Yes, Puan Zalina betul. Mudarisani. Baik. Kalau tiga, tambah alif nun saja. Salah. Tak boleh. Awak. Maaf. Mudaris tidak boleh tambah waw nun Sekejap saya tengok dulu yang perkataan lain yang boleh tambah. Muslim boleh. Maaf Mudaris ni kalau dia ramai dia tak jadi mudarisuna. Okay, dia jadi lain. Tapi saya tak nak ajar lagi lah. Nanti pening kepala. Kita ambil yang memang boleh tambah waw nun. Muslim. Muhandisun. Muhandisun Engineer. pun Engineer boleh tu. saya rasa dia punya jamak dia lain. Ya ke? Ya ke? Tak apa. Kita ambil muslimun dulu boleh? Muslimun dah memang confirm lah. Dia tambah waw nun dekat belakang. Okay, Puan Zarina lagi sekali muslimun. Kalau musanna? Muslimani. Yes. Kalau jamak, kalau ramai? Jamak is muslimuna. Yes. Okay. Muslimuna. Baik. Jadi kita ada 3 contoh dululah. Darisun, darisani, darisuna. Muallimun, muallimani, muallimuna. Muslimun, muslimani dan muslimuna. Okey, itu dia punya corak dia. Tetapi macam tadi saya ingatkan, bukan semua yang ramai yang jamak ni kita suka-suka tambah waw nun. Kita ada beberapa perkataan tidak boleh tambah waw nun. Ditukar bentuk dia terus. Okay? Tapi tak apa. Kita just key in 3 perkataan ni dahulu. Okay? Iaitu darisun, muallimun dan muslimun. Okay? Darisun, muallimun, muslimun. Kalau nak jadi 2, darisani, muallimani,
Dan kalau dua orang Islam, Imani. Muslimani. Muslimani. Kalau tiga pelajar, dari Suna. Kalau Dari tiga cikgu, Muallim. Matu. Muallimuna. Yes, Muallimuna. Dan kalau ramai orang Islam, Muslimuna. ketiga-tiga ni tambah waw nun. Untuk jamak dia. Boleh? Boleh, insyaAllah. Ah, boleh setakat ni? Tak apa. Kalau kata, ada tukar bentuk jamak, itu tak apa. Itu nanti kita belajar. Yang sekarang, puan-puan cam dekat dalam artikel ke dalam Quran ke, hujung dia ada ni. Kan? Kita tahu dah maknanya ni tengah cakap pasal dua. Kuantitinya tu dua. Kalau hujung ni kita nampak ada waw nun, automatik dalam kepala kita, oh, ni mesti ramai ni. Dan mestinya adalah muzakkar. Maksudnya maskulinnya ramai. Okey? Baik, kita tengok pula yang bahagian kedua. Kita tengok dekat sini. Muallimatun. Muallimatun berapa cikgu? Perempuan. Satu. Satu. Macam mana kita tahu Seorang. satu je? Ada tak marbuta? Yes, betul. Betul. Bila ada ta marbutah, dia menunjukkan kepada satu. Yes. Cikgu perempuan. Yes. Muannas. Yes. Kalau musanna dia, kita kena tambah Alif nun juga. sama juga alif nun. Jadi ta marbutah tu kita buka dia jadi ta senyum ni. Mu'allimah tani. Okey? Sama juga macam atas lah, darisani tambah alif nun. Mu'allimatani. Tetapi bila dia jamak, dia jadi macam mana? Muallimat. Alif ta. Yes, dia tambah alif ta. Dia berbeza bila ramai yang lelaki tambah waw nun, ramai yang perempuan tambah alif Alif ta. ta. Yes. Okey. Puan Anisa betul. Muhandisun tadi muhandisuna ya. Okey. Saya tambah sikit sebab sekarang kita nak cuba buat muallimatun pula. Sekarang kita cuba muslimatun. Kalau dua muslimah, dia jadi apa? Muslimani. Tani. Muslimat. Muslimat. Yes, ingat dia ada ta marbutah kan sebab dia perempuan kan. So bila nak musannakan dia pun tambah ta tu. Muslimatani. Yes, kalau dia ramai muslimah, kita semua. Muslimat. Yes. Muslimat. Tun. Yes, kita tambahkan alif ta sahaja di hujung. Muslimat. Pernah dengar kan? Muslimat. Muslimat tu maksudnya ni lah. Ramai perempuan Muslim. Kalau kita cakap muslimah, kita cakap pasal seorang. Kalau kita dengar muslimat lah. Kalau orang Melayu tulis muslimat kan, grup muslimat lah gitu kan. Itu maknanya ramai. Okay. Bukan grup muslimah. Seorang je. Kita mesti letak A dengan T, muslimat. Jangan AH tu seorang. Betul tak? Okay. Alright. So saya rasa kita try juga dari sun ni. Kita tukar jadi apa? Ta. Kita tukar jadi perempuan Contoh dari sah. Okay. Seorang pelajar perempuan. Kalau dia musanna dari sah. Bisa. Tani. Yes. Dari satani. Macam tadi. Muallimatani. Muslimatani. Okay. Dia ada pattern yang sama. Kalau ramai. Dari. Dari satu. Oh, pandainya. Siapa yang jawab tu? Saya. Pandai awak. Dari satun. Yes. Tambah alif ta di hujung. Okay. Untuk tunjukkan ramai perempuan. Tak apa. Kalau rasa pening sekarang. Kata Ustazah banyak sangat lah. Tambah alif lah, tambah ta lah, tambah waw lah. Okay. Actually ada table yang lebih mudah lah. Yang mungkin nampak persamaan dia lebih. Okay. Nama table tu adalah The Muslim Table.
Maksudnya jadual Muslim. Sekejap ya, saya cuba cari sekejap. Bismillah. Okey, tak apa. Saya rasa minggu depan lah saya kongsikan. Table dia, jadual dia macam gini je lah. Muslimun, muslimani, Matun. muslimuna. Lagi sekali Muslimun, Musliman. muslimani, Muslimuna. muslimuna. Bila perempuan, muslimatun, muslimah, Muslimatani, tani, terakhir muslimatun. Matun. Yes. So itu adalah table ni lah. Basically nak kita ingat perubahan dia. Muslimun tidak ada apa-apa. Muslimah ni ada alif nun. Muslimuna waw nun. Muslimatun ta marbutah tunjukkan dia ni perempuan. Muslimatani tambah alif nun juga. Tapi kita kena ingat sebab dia perempuan dia tak alif nun Yang terakhir sekali baru muslimatun. Jadi table jadual Muslim ni lebih senang untuk kita ingat lah. Lagi-lagi kita memang dah biasa kan as orang Melayu cakap Muslim, Muslimat kan. Baik, ada apa-apa soalan tak setakat ni? Nanti Ustaz Memang share selesai. Share kat group dia punya itu table. table, yes, correct. Saya akan share before next week lah. Jadi boleh rujuk dulu. Mm-mm. Okey, ada yang dekat sini tidak ada dalam grup Muzakarah tak? Kita kan ada 2 grup kan, HZN dan Muzakarah kan? Kalau yang tidak ada, tidak ada dalam grup Muzakarah Nahu dan Saraf tu, boleh WhatsApp saya nanti saya masukkan. Okey, ada soalan lain tak? Alhamdulillah. Okey, setakat ni jelas InsyaAllah kita akan tengok lagi next week bab 3. Sebab apa? Sebab memang lama untuk bagi dia betul-betul masuk dalam kepala. Okay, so it's not a worry kalau tak faham hari ni. Perlukan lebih banyak lagi exercise. Memang kita akan dalami lagi bab 3 ni. Jadi sekarang kita nak tengok hiwar dulu perbualan. Kalau nampak tak saya punya skrin? Nampak. Alhamdulillah. Okey, kejap Okey. Ini adalah kisah seorang lelaki yang diingat dia kena klaim tayar dia. Okey. Jadi siapa yang nak volunteer bacakan? Siapa nak volunteer bercakap bahasa Arab hari ini? Saya cuba Ustazah. Okey. Puan Anissa ya? Mhm. Okey, Puan Anissa dan siapa nak jadi officer dia? Kita kasih Puan Salbiah boleh? Boleh, Officer insyaAllah. Okey, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana masrurun jiddan bil-film. Masrurun. Masrurun. Yes, so dia cakap Ana apa dia? Si Puan Anissa. Saya Yes, masrur. Happy. gembira. Gembira. Kalau Puan Anissa as a woman, cakap masrur ke apa? Masruratun. Yes, masrurah. Bila kita semua perempuan ni nak cakap saya gembira lah. Kita kena tambah ta dekat belakang. Ana masrurah. Yes, sebab siapa yang gembira? Saya Saya yang gembira. Saya ni lelaki ke perempuan kena check. Okay? perempuan. So kena bagi dia seragam. Alright. Lelaki. Ana masrurah atau ana masrurun jiddan. Jiddan ni dia tak alih lah tukar muannas muzakkar, dia kekal gitu je. Bil film dengan movie ni dia gembira sangat lepas tengok movie. Okay. Habis bil filem tak payah tukar juga Ustazah. Tak boleh tukar. Tak payah sebab filem ni memang dah muzakkar, dia tidak boleh tukar jadi muannas lah sebab dia bukan benda yang bernyawa kan. Kalau masrurah tadi kita boleh tukar. Sebab apa? Dia perasaan. So kita tengok siapa yang berperasaan tu. Is it a woman or a man? Kalau woman tukar je woman. Kalau man, man. Tapi kalau filem ni kita nak cakap, kita bukan nak cakap kita ni filem kan. Filem tu asing dengan kita. Okay? Kita tidak. Kalau kita cakap bil filem yang kita pun terangkan filem tu apa
Let's say, Horor. apa dia? Horror. Horor. Jadi benda horror tu kita kena tukarkan jadi, kena ikutlah muzakkar dia. Sifat pada filem tu. Okay? Oh, Ah, begitu juga dengan jidan. Jidan pun tak boleh Ustazah. Jidan memang kekal. Apa? Jidan, Jidan kan menunjukkan kita kan. Kita kan kalau kita perempuan. Jadi yes. anak masrur. Jidan dia tidak boleh ubah. Okay? Jidan Jidan. ni dia perasaan yang sangat-sangat. Memang dia pada kita, tapi pada jidan kita. ni memang kekal lah. Okay? Oh. Perkataan jidan ni, kalau puan nak cakap penat sangat-sangat ke, semuanya jidan ni kekal sahaja. Lapar sangat-sangat ke, jidan ni is still dia tak boleh tamata. Okay? Tak boleh jadi muannas ataupun Tak. muzakkar. Tak boleh. Okay? So both is jidan. Okay. Yes, Okay. correct. Okay. Kita teruskanlah. يا Next. ضبات تلك سيارتي. Ya, dhabitah. Officer kan? Officer ni lelaki ke perempuan? perempuan atau marbuta. Kalau lelaki kita tukar jadi apa? Ya hobi bit aja. Ya, dhabit sahaja. Correct. Ya, dhabit kan gitu. Kalau tilka ni itu tau. Okay? Itu. Tetapi ada itu untuk muzakkar. Ni tilka ni itu untuk muannas. Kenapa dia kena guna tilka? Kenapa tak guna zalika? Sayyarah. Yes. Dia tengah cakap pasal merujuk sayyarah. Kereta dalam bahasa Arab is feminine, anas. Tidak boleh jadi sayyar. Tak boleh. Memang sayyarah saja untuk menunjuk pada kereta. So, apa-apa yang merujuk pada dia mesti kena ikut. Tilka sayyarati. Tak boleh zalika sayyarati. Salah. Tilka. Okay? Alright. Kemudian Puan Salbia boleh لا تقلق Mhm. أفحصوا لا تلمسوا فقط. Yes. Afhasu alatal mitri faqat. Okay. La taqlaq ni. Yang ni kalau perempuan boleh ingat, bagus Maknanya jangan Don't worry. Jangan takut. jangan risau. Jangan takut. Lebih don't worry lah, jangan risau. Okay. Kalau perempuan la taqlaqi, kena ada ya dekat belakang. Oh, ya takut. Yes. Ini dah fi'il lah. Saya belum ajar lagi fi'il punya perubahan. Okey. Dia tak tambah-tambah butuh. Kalau fi'il, kalau isim tadi ya tambah-tambah butuh. Kalau fi'il, dia kena ada benda lain dia tambah untuk dia tunjukkan perempuan dan lelaki dia. Okey. Kalau isim boleh tambah-tambah butuh. Fi'il and the whole other formula lah nak tambah. Okay. But kalau kat sini, dalam konteks ni, dia nak cakap jangan risau. It is la taqlaqi. Okay, kalau perempuan. Don't worry kalau kita nak cakap kawan kita kan. Ataupun ada. Oh, tu la tahzan. Buku tu, maaf. Saya ingat ada la taqlaq. Okay, tak apa. Sama saja bunyi dia. Boleh guna la ba'sa. Labat tak apa. Kalau dekat sini pelik sikit lah. Tapi labat tu betul lah apa yang Puan Nisa kalau nak cakap tak apa kan. Untuk apa-apa konteks lain, boleh je. Okay. Azunnu sayarati fi mawdi'i khati'i. Ya, saya ingatkan apa? Itu Ingat. saya salah Hmm. parking. Dia ingat dia kena saman lah kan. Dia ingat kita salah parking. Tapi kalau perempuan tengok dekat sini, saya roti ni sebab tak ada benda yang merujuk pada dia. Jadi, fi mawdi'in khati'in ni dia tak perlu tambah-tambah marbutah. Okay? Dia tidak bercakap tentang saya roti. Dia just cakap di parking yang salah. Jadi khati' ni boleh tukar jadi khati'ah. Kalau dia nak ikut benda yang mu'annas. Tapi dia sebabkan mawdi' ni muzakkar, khati' pun muzakkar. Perlu tambah-tambah marbutah. Okay? Perempuan mungkin akan rasa apa ni tamata tak apa, lama-lama perempuan akan biasa faham ikut dan seragam ni. Okay, dan last kali Syukran ya dhabitan. Fi amanillah. Yes, terima kasih kan. Fi amanillah. Goodbye lah. Alright. Bismillah.
Okey, jadi kita tengok yang next. Bismillah. Alright. Okey. Jadi siapa pula yang nak volunteer baca? Puan Alimah nak? InsyaAllah lain kali Ustazah. Oh, okey, maaf Puan Alimah. Okey, Puan Almahira nak? Boleh? Boleh Ustazah. Okey, boleh. Dan Puan Puan Azizah. Boleh, Puan Allah Azizah boleh. dan okey, jadi Puan Boleh Almahira sama. jadi yang lelaki pakai cermata Puan Azizah jadi pekedai tu. Okey, sekejap Saya mula dulu Ustazah. Yes, pekedai mula dulu. Sekejap saya zoom balik. Okey, go. Bismillah. Boleh Puan Azizah? Okay. Baik. Min aina anta? Apa maksud min aina anta ni? Dari mana Dari awak? mana? Awak dari mana kan? Terusnya, Ana min Malaysia. nak tukar pun boleh. Kalau Singapura jadi apa? Ana min Singapura. Oh lah, pandai betul. Okey, teruskan. Kamu, Ustazah, sabar. Kamu yau, kamu yauman tabaqa huna? Wa Berapa ila hari? aina tatajawal? Tatajawal. Correct. Berapa hari tinggal dekat sini? Dan bila awak nak pergi mana kan? Nak jalan-jalan mana kan? Okey, next. Boleh? Puan Almahira? سأبقى 3 أيام وسأتجول في الأماكن الجميلة هنا. Saya berapa hari ni? Berapa hari tinggal dekat 3 sini? hari. 3 hari. Sabar. Dan dia akan jalan-jalan dekat tempat yang cantik lah. Okey, kenapa Jamilah? Tempat cantik perempuan. Okey, Perempuan. amakin is places. Tempat-tempat. Okay. Bila dia banyak dan dia tidak berakal, bila dia banyak dan dia bukan orang, dia jadi muannas juga. Benda yang kita nak rujuk pada dia. So, places ni banyak dan dia bukan orang. Is places kan, benda yang tak berakal. So, bila kita nak merujuk pada dia pun kita gunakan muannas. Muannas yang satu je. Okey? Jamilah, bukan jamilat ke tak ada. Jamilah sahaja. Okey? Sebab apa? Sebab dia tidak berakal dan dia banyak. Alright? Okay, next. Sekejap Ustazah. Boleh. Ma Almahira ajmalaha. balik. Ayah. Yes, What? sorry ما أجمل هذا المبنى. أحب التقاط صورتي. Yes. Roti. Ma Ajmal. Cantiknya. Hadzal mabna. Kenapa bukan hadhihi? Banyak. Saya tak tahu. Bukan. Okey. Sebab mabna ni muzakkar lah. Yes. Building in Arabic, mabna ni building kan? Building in Arabic is muzakkar, mabna ni. Tak ada tanda muannas. Dia tidak ada ta marbutah ke, dia bukan ramai ke, there's no other signs yang dia kena jadi muannas. Jadi kita kena guna muzakkar lah. Hadza. Alright. Ada soalan tak? Ya, uhibbu. Ya, saya suka. Iltiqat, tangkap, ambil. Surati gambarnya. Okey. Ada soalan? Alhamdulillah. Boleh? Alright. So, saya harap puan-puan yang semua yang join ni lah. At least kita boleh catch the nitty-gritty things in Arabic, which is bahasa Arab ni 3 isim fi'il harf. Conclusion bab 1. Kalau bab 2, bahasa Arab ni bahasa gender. So, mesti ada muzakkar dan muannas. Feminine dengan masculine for isim. Okay, saya terangkan balik. Isim, muannas dan muzakkar. Dan bab 3 pun bawa isim. Mufrad, musanna, jamak. Okay.
Semua ni masih bawah isim Bab 2 dan bab 3 is bawah isim. Kita tak cakap pasal fi'il, kita tak cakap pasal harf. Tapi bab 1 kita cakap pasal semua. Everything about words, isim, fi'il, harf. Bab 2, bab 3 kita fokus on isim. Okay, dan insyaAllah next week kita akan go through more about mufrad, muthanna dan jamak. Okay. Kalau nak tanya saya lah, jamak is the most complicated a bit because dia ada banyak bentuk. Okay, banyak formula dia sikit. Tapi musanna dan mufrad insya-Allah mudah lagi. Okay. Jadi kalau tak ada soalan lain, kita tutup di sini Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, terima kasih semua. Jazakumullah khair. Terima kasih Ustazah. Ustazah. Assalamualaikum. Alhamdulillah.